Assalamualaikum guys, wagwan, apa khabar semua? Anda sedang mendengarkan saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam. Kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. So, minggu ni macam pelik sikit tak ada suara berbunga-bunga. Hanya seorang jejaka sahaja bersama kita malam ni, iaitu saya. Saya tahun ni saya memulakan minggu yang sangat-sangat disiplin. So, red flag kepada Ayu. So, kita boleh orang kata bash Ayu lah ramai-ramai dekat social media tu. Ayu ponteng kerja. So tak apa, manakah saya buat seorang malam ni, saya pun akan panggil guest. Macam minggu lepas guest ramai bertiga, saya tak dapat nak 3 orang. Minggu ni saya dapat hanya bawa 2 orang. So kita bersama dengan Kiram dan juga Pelam. Hello guys, apa khabar? Baik. Sihat Sihat. So this is your first time datang Konti Radio? Yes, betul. Yes, bagi untuk mempromosikan lagu terbaru, iaitu lagu Menari. Yes. Kita borak kejap lagi lah tentang lagu tu. We are interested to talk more about yourself. Mungkin korang boleh perkenalkan diri. Hello guys, aku Kedams. My name is Pelam. Okay, nama korang unik ke weird? Kita nak sebut macam mana ni? Kedams lah. Kedams is a unique punya nama lah. Kedams datang daripada? Kedams tu, K tu datang daripada kucing. Oh, okay, why? Kucing. Sebab saya minat kucing. Oh, bukan specifically korang daripada Sarawak ke apa? Tak ada. Okay, so kucing Adam. Kucing ada. Pelam lah, Pelam. Pelam is actually one of the name yang bagi saya macam surprisingly saya tak expect juga dapat stage name Pelam ni. Mungkin waktu zaman sekolah orang start panggil ke macam mana? Nope. Then? Sebab benda ni inspired saya from there's one routine. Okay. There's one routine yang where saya ada like aku lah, boleh? Okay. Aku ada like macam biasanya kemas rumah lah actually. Kemas rumah or doing some chores and thing. Yep. Lepas tu at one moment ada satu chores ni kemas kucing. And then time aku nak kemas kucing tu. Okay. Kejap lagi kita boleh sambung kucing dengan Pelam tu apa sinonim dia. Kejap lagi. Alright. Alright guys, stay tune di Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. What do you do guys? Still masih lagi bersama saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Dan di jam kali ini kita masih lagi bersama dengan Kedam dan juga Pelam. We got Kedam and Pelam in the building. Hi. Hello. Hi. Untuk mempromosikan lagu terbaru, iaitu lagu Menari. Tapi kita belum lagi borak pasal lagu Menari. Kita nak sambung tadi tentang nama Pelam tu. Apa sinonim Pelam dengan kucing tu? Sinonim Pelam dengan kucing. So sambung cerita tu balik. So awak tengah doing some chores, awak buat, so awak punya aktiviti rutin untuk kemas kucing. Yes. Okay, and then sambung. Lepas saya kemas kucing. Okay, kemas kucing tu, saya kemas kucing tu dekat under bawah pokok lah. Okay, pokok Pelam. Yes. Pelam jatuh atas kepala awak. No, this is not Isaac Newton. Type B. Dia jatuh depan mata saya. At first saya fikir macam okay, time tu saya fikir lah macam mana nak buat stage ni, macam terfikir kat nak buat stage ni apa untuk doing some music ni. Okay. So ilham dari langit tu lah. Ilham dari pokok. Okay. So dia jatuh daripada atas tu. Jatuh dari atas. So tapi yang menariknya dua-dua adalah berkenaan dengan kucing. Unexpected. Korang berkenalan daripada mana? Kita orang berkenalan daripada Instagram. Which is masa tu saya tengah cari someone yang boleh buat music macam saya punya vibe. Okay. And then saya jumpa dia dekat SoundCloud. Okay. And then music dia best. And saya rasa dia sesuai dengan style saya. Oh, memang social media sekarang ni memang boleh mengeratkan silaturahim. Dulu macam it's kind of weird. Untuk kita berinteraksi melalui social media ni kan. So sekarang korang boleh gel. Berapa lama korang dah berkenal? Around
4 tahun. Daripada 2022. 2022. 3 tahun lah. 3 tahun lah. Yeah. Wah, menarik guys. Daripada social media terus boleh gel in and terus boleh lagu, boleh buat lagu sama, boleh serasi. Ini adalah lagu pertama korang? Lagu ketiga. Sendiri tak pasti je. Come on, Pelam. Ada 1, 2, 3. Menari. Mungkin kan untuk macam korang yang macam kat rumah ni tertanya-tanya, takkan lagu sendiri tak boleh ingat? Sebenarnya mungkin yang dah release tu 3. Tapi dalam library mungkin dah 12-15 dah korang buat sekali. That's why lah diorang tak boleh nak clarify lagu yang keberapa dah. Betul. Sebab ada yang scrap, ada yang yes, I got you bro. I got you man. Kejap lagi kita nak borak tentang lagu terbaru mereka iaitu Menari. You guys stay tune. Di Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Yes guys, masih lagi bersama saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya, di jam kali ini saya tertanya-tanya, Ayu kat mana? Ayu. Jom kita berhibur. Kita tengah bersembang-sembang bersama dengan Kedam dan juga Pelam. Baby menari, jangan asyik menangis. Malam ni kita sampai malam ni. Yeah, we got Kedam and Pelam in the building. Nama awak seantero ni abad ini adalah paling yang macam unik untuk saya throw macam nama buah-buahan tu. Kedam tu pelik macam bukan nama buah lah, tapi dia dah macam rhyming dengan Pelam. Sangat menarik mereka hadir malam ni untuk mempromosikan lagu terbaru iaitu lagu Menari. So let's talk about Menari guys. Mungkin salah seorang Kedam ke Pelam ke nak cerita sikit lagu ini berkenaan dengan. So basically lagu Menari ni cerita pasal these two pasangan, dua pasangan, dan diorang ada macam girlfriend diorang sedih time tu, and then cara untuk kita orang pujuk diorang adalah untuk menari. Kita ajak dia menari. Like, so itu dia orang kata sinopsis basic lah. Betul. Kalau korang familiar, if you guys familiar dengan local hip hop, vibe ataupun tune music begini, dia signature lebih. Pernah saya dengar Pianix pernah buat lagu jenis-jenis akan macam ni. So Pianix ada kena-mengena ke dengan projek ni sebenarnya? Dia ada di belakang tabir lah sebenarnya. Oh so memang tak salah tekaan saya tu betul Betul. Yes, memang angat-angat. Sangat-sangat unik orang kata. Untuk korang yang bergenerasi muda ni, apa yang membuatkan korang nak main lagu retro, korang nak buat lagu-lagu retro ni? Sebab saya rasa sebab Malaysia jarang buat muzik macam ni. So saya rasa saya nak buat benda baru yang orang lain tak pernah buat. Macam tu lah. Plus untuk yang zaman sekarang ni kita asyik macam pergi like further beat and macam ke more to futuristic punya, macam lebih ke arah trap. Macam kita selalu tengok trap, jerk and stuff. Tapi bagi kami nak try untuk revive balik elemen-elemen macam retro, elemen-elemen lama. So you like guys stuff. Korang beranggapan old is gold lah. Old is gold. Sebab rata-rata ramai semua mesti lebih kepada what's new and apa yang baru. Korang lebih kepada nak menghargai and also nak polish the old one. Yes. Wah, so it's a new concept. It's a good concept, not a new concept. It's a good concept. So kejap lagi kita nak tanya diorang punya direction pula. Ke mana dan apakah ini adalah duo sekadar projek ataupun ini akan berkekalan. Kita tanya kejap lagi. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum guys. Masih lagi bersama saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show. 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Dan untuk jam kali ini kita masih lagi bersama dengan Kedam dan juga Pelam. Yeah, we got Kedam and Pelam in the building untuk mempromosikan lagu terbaru iaitu lagu Menari yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Betul ke? Betul platform semua dah ada. So kita dah pun borak tentang intipati lagu basic lagu Menari itu tentang nak memujuk
pasangan kan. So instead of kita layan perasaan tu, kita ajak dia menari. Betul Betul lah, boleh saya ringkaskan macam tu Yes. Wow, saya punya rumusan. Wow, gang. Wow, power. Saya lebih nak tahu tentang korang punya direction, which is korang bawa something konsep yang agak unik. Bawa retro kembali. And I believe korang bukan lahir pada era itu pun. Tetapi korang masih mendalami. So what's your direction untuk korang punya duo sekarang ni? Sekarang ni kami recently under label Itik Music. Shout out to Itik Music. Shout out to Itik Music. Okay, congratulations. Under label now. Okay. Under label as a duo. Okay. And for Kedam, dia duo and solo. Oh, baik. But for me, kita orang as a duo. Memang awak fokus berdua. Tapi solo saya independent lah. So awak solo career awak pun Kedam awak sign under Itik Music je. Okay, so kita tanya tentang duo lah. The direction about korang punya duo. Apa next plan korang selepas lagu Menari ni? Next plan kita orang maybe lagu baru dalam jangka masa terdekat. And vibe dia lebih kurang dengan menari, cuma lebih kepada mendayu sikit, kind of like that. Baik. Still retro konsep tu ada, tapi mungkin mood tu and topik berubah lah. Yes. Kebanyakan muzik korang untuk duo korang ni, siapa punya idea dan siapa yang produce? Idea Biasanya saya lah idea. Yes. Dia yang selalu cari beat. Okay. Cari orang untuk produce. Ada sesiapa tak yang nak produce untuk kita orang. Okay, cari orang kata direction music tu memang kebanyakan awak. What's the factor bro? Plum, kenapa kebanyakannya Kedam yang buat kerja? Kenapa tu? Writer's block I guess. Tak banyak inspirasi yang datang kat kepala. So Kedam sih macam banyak pengalaman. Masih hungry lagi. Orang kata masih lapar lagi ya. Masih ada api itulah. It's normal untuk seorang penulis lah. Mungkin ramai atau di luar sana tak tahu. Tulis je lah orang punya tanggapan kan. Tetapi untuk penulis-penulis ni, kadang-kadang kita panggil term of writing block ni. Sebab bila kita tulis sesuatu benda tu macam tak kena je. Betul tak? Betul. Dia, walaupun susunan ayat tu adalah susunan ayat yang betul, delivery yang betul, tapi dia tak kena, betul lah? Tak kena, tak feel it. Tak feel it kan? Ada rasa kurang je kan? Ya, kurang sikit. Saya memahami. Sebab tu lah kalau korang tanya saya tak ada lagu ke, saya jawapan saya writer's block je. So you guys, kejap lagi kita nak cabar diorang sikit lah. Kita orang nak minta dia belanja sikit. Alang-alang dah sampai Hot FM ni kan? Boleh Boleh. Alright guys, stay tune. Masih kekal Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Wagwan guys, masih lagi bersama saya Han Kavik di dalam Hot FM HMO Show 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam. Kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Dan masih di jam ini kita bersama dengan Kedam dan juga Plum. Let's go. Yeah, we got Kedam and Plum in the building, yo. Ini adalah waktu untuk freestyle session. Di mana saya minta tetamu-tetamu untuk belanja lah. Takkan datang sini datang kosong je. Takkan nak promo lagu kan? Bisa ya? Bisa pak. Bisa pak. Bisa. Santai aja ya. Santai aja. Di ruang pentas ini kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Kedam dan juga Plum. Shadow Hive yang panas satu channel. Flow meletup panas berasap kat nozzle. Pelam Kedam Duo super final level. Tak takut apa, kita conquer janji bukan rebel. Sarapan pagi tadi roti canai 2 set. Kual dan campur kari sedap pula extra jos. Perut kenyang pada ligat tulis set. Lirik keluar laju macam sniper on target. Bertahun kami dalam SC, sedar-sedar kami dalam Konti. Oh, go. Sambung je bro. Yo. I don't know what we are right now. Kami berdua ni rapstar ke popstar. Syukur dekat tahap ni somehow. Yang penting kami hadap sama-sama. Made it sampai this far. Ini baru betul freestyle guys. Nervous ke apa? Q lari ya? Q lari ya? Oh, rapper memang. Awak memang walaupun muda, awak berada di zaman saya sebenarnya.
Kalau Q lari, saya pun lari sebenarnya. Tapi tak apa, itulah orang kata adatnya freestyle. Sometimes we hit, sometimes we miss. Right, so you guys, jomlah kita dengarkan lagu terbaru mereka untuk pertama kalinya di Hot FM ni. Jom kita streamkan lagu Menari. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Let's go. Wagwan guys, masih lagi bersama saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Dan tadi kita dah pun mainkan lagu terbaru Menari daripada Kedam dan juga Pelam guys. Yes. Tahniah untuk pertama kalinya lagu di radio nombor 1 pula tu. Yes, thank you. Perasaan Perasaan nervous tu. Nervous, lepas tu shaking masa mula-mula. Lepas tu happy happy kan. So orang kata bonus point pula Hot FM ni, memang kita orang suka talent-talent yang pure and talent-talent baru. Kita orang memang mencari So korang memang tak salah tempat ada lagu baru korang letak kat sini lagi Boleh. Last orang kata sebelum kita mengakhiri kita punya segmen ni, mungkin ada sepatah dua kata untuk pendengar yang sedang mendengar sekarang ni. Kita mula dengan Pelam dulu. Untuk pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa untuk mendengar lagu kami recently, lagu Menari di semua music platform, semua digital platform seperti ada SoundCloud, ada everywhere, YouTube, IG, and hope you guys enjoy. Dalam radio ada. Korang boleh request? Boleh minta request? Oh. Jangan lupa untuk request sekali lagu ni dekat Hot FM. Jangan lupa request sekali lagu ni dalam Hot FM. Yes, banyak-banyak punya request. Kedam? Untuk korang yang belum pernah dengar lagu-lagu style macam ni, aku bet yang kalau korang dengar nak lagi. So, teruskan untuk mendengar, play lagu ni dekat Spotify, YouTube, semua digital platform yang korang tahu. And then kalau korang nak follow kita orang, nak follow kat mana? Follow kat IG Kedams, lepas tu Pelam, Joe Mango. And then kalau korang dengar guna lagu tu dekat IG Music, jangan lupa tag kita orang. Yes, bagi ada heavy rotation, betul tak? Yes, good luck kepada you guys. Semoga ada lagi produk-produk terbaru, memperjuangkan lagu-lagu retro. Boleh. Yes, dan kepada semua yang ingin mengikuti perkembangan hip-hop, boleh terus follow hmo.tv, hmo.radio dan terus follow saya di TX HANXN atau dibaca sebagai Tahanan. Jangan lupa juga untuk follow Hot FM 976 untuk konten-konten yang lebih panas dan lebih berapi. Kepada you guys, we see you guys next week, same time, same day, hari Sabtu pukul 9 malam, lagu-lagu hip-hop. Take care guys, Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Wagwan.